Assalamualaikum dan hai semua. Pernah tak kalian terfikir macam mana dunia kita sekarang ni semakin dekat walaupun kita tinggal berjauhan? Perasan tak zaman sekarang ni tembok antara budaya kita dengan budaya kaum lain kini semakin hilang? Ini semua disebabkan oleh era modernisasi sekarang ni yang semakin pesat. Teknologi pun semakin canggih dan kita boleh mengenal budaya orang lain melalui skrin je, terutamanya melalui aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan banyak lagi lah. Tapi bila kita selalu berinteraksi dengan orang daripada pelbagai latar belakang budaya ni, ada satu perkara yang penting yang kita kena ada. Nak tahu tak apa? Ia dinamakan kepintaran budaya. Dalam bahasa Inggerisnya, Cultural Intelligence ataupun CQ. Orang yang ada CQ yang tinggi ni, biasanya mereka lebih fleksibel, terbuka dan senang nak adaptasi diri mereka dengan budaya baru. Contoh paling mudah lah ya, pernah tak kalian tengok kawan kalian yang senang je masuk dengan semua jenis orang? Tak kira lah daripada kaum yang berbeza, agama yang berbeza ataupun bahasa yang berbeza, tapi mereka masih nampak selesa. Itulah orang yang ada CQ yang tinggi. Hebat kan? Jadi, jom sama-sama kita buka mata dan hati untuk belajar tentang budaya lain. Apabila kita bercakap tentang komunikasi silang budaya, sebenarnya banyak sangat perkara yang boleh kita kaji. Dengan kemajuan teknologi kini, walaupun kita berada di negara yang berbeza, tapi kita tetap boleh berhubung dan berinteraksi dengan mereka yang berada di luar negara. Dalam banyak-banyak budaya yang kami boleh menelusuri, budaya dan adat Betawi yang paling menarik perhatian. Budaya Betawi sebenarnya berasal dari Jakarta dan merupakan campuran budaya daripada kaum-kaum lain seperti kaum Melayu, Cina, Jawa dan Arab. Budaya Betawi berasal dari Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Dan budaya Betawi ini perkembangannya bermula semasa era Batavia, iaitu nama Jakarta Lama yang digunakan sejak pukul 17 lagi. Perkataan Betawi itu sendiri berasal daripada perkataan Batavia yang akhirnya berubah menjadi Batavi dan pada masa ini disebut sebagai Betawi. Antara aspek yang paling menarik perhatian kami ialah tentang adat perkahwinan mereka. Dalam budaya Betawi, adat perkahwinan mereka ni lebih kurang sama je macam kita punya adat, tapi ia sedikit berbeza dan unik dan penuh dengan simbolik dan makna tersendiri. Contohnya, proses awal mereka dipanggil ngelamar. Tapi sebelum tu ada satu lagi proses yang dipanggil ngedelengi. Dalam proses ngedelengi ni, dia macam lebih kurang sama je macam kita punya adat merisik. Tapi dalam fasa ini, pihak lelaki akan berkenalan dulu dengan pihak wanita dan tengok-tengok dulu sama ada mereka serasi ke tak untuk ke peringkat seterusnya. Kalau kedua-duanya berasa serasi, maka mereka akan masuk ke fasa seterusnya. Dalam fasa seterusnya ni akan ada seorang orang tengah yang dipanggil Mak Comlang. Dan masa inilah pihak lelaki akan menyerahkan wang sembel atau kita panggil duit hantaran kepada pihak perempuan. Bila kedua-duanya dah bersetuju, barulah mereka akan masuk ke acara pertunangan. Dalam acara pertunangan ni, pengantin lelaki akan menyalurkan cincin kepada pengantin wanita. Dan masa inilah mereka akan berbincang tentang mahar dan juga tarikh untuk mengadakan acara perkahwinan mereka. Menariknya dalam budaya Betawi ni, ada satu lagi proses sebelum perkahwinan yang dipanggil piara calon pengantin. Masa ni, pengantin perempuan akan dijaga rapi oleh tukang rias atau tukang piara untuk memastikan mereka sentiasa cantik, sihat dan berseri menjelang hari perkahwinan mereka. Ngerudat. Apa itu acara ngerudat? Acara ngerudat apabila pihak pengantin lelaki akan berarak ke rumah pihak pengantin perempuan. Bukan itu saja, pada hari tersebut, rombongan tersebut akan diiringi oleh dua patung gegasi yang dinamakan sebagai ondel-ondel. Ondel-ondel ni kalau kita tengok dari jauh, macam bunga mangga bersih kita lah. Tapi bentuk gegasi, cantik tau. Terkejut saya. Bukan itu saja, ada satu lagi acara yang mereka akan jalankan, iaitu acara palang pintu. Acara palang pintu ialah apabila pihak pengantin lelaki berbalas pantun dengan pihak pengantin perempuan. Kira macam buka pintu lah untuk minta restu daripada pihak pengantin perempuan untuk pengantin lelaki. Kemudian, pengantin lelaki akan mempersembahkan aksi silat. Jadi sekarang kita akan tengok pula demonstrasi silat yang akan dijalankan oleh rakan-rakan saya. Mengikut budaya Betawi, pengantin perempuan akan memakai pakaian dandanan Kernona, iaitu baju yang kita panggil tuaki yang diselaputi dengan benang emas dan manik-manik. Baju ini juga akan digabungkan dengan kain panjang yang kita panggil sebagai kuring. Bagi pengantin lelaki pula, mereka akan memakai dandanan Kiar Haji, iaitu jubah labuh berwarna terang dengan serban yang diselaputi dengan benang-benang emas. Mengikut budaya Betawi, mereka akan menyediakan untuk tetamu makanan seperti kerak telur, iaitu telur pedas yang dibuat daripada pulut dan serunding. Bukan itu je, ada satu lagi hidangan yang mereka akan sediakan, iaitu nasi uduk. Nasi uduk diperbuat daripada campuran santan, daun salam, lengkuas dan juga serai. Kata orang lah, nasi uduk ni rasa dia hampir sama dengan nasi lemak kita. Tapi saya tak pastilah mengikut cita rasa masing-masing. Dan dua hidangan ni adalah hidangan yang wajib ada waktu majlis perkahwinan mengikut budaya Betawi.
Kadang apabila kita bercakap pasal budaya, ramai orang selalu fikir ini hanya berkaitan pakaian tradisional, makanan atau perayaan, kan? Tetapi sebenarnya budaya lebih luas daripada itu. Dia termasuk dalam cara kita berfikir, nilai hidup dan cara kita berkomunikasi dengan orang daripada budaya yang lain. Oleh sebab itulah penting untuk kita mempunyai kemahiran kepintaran budaya. Baiklah, sekarang jom kita sembang pasal satu teori menarik tentang kepintaran budaya yang diperkenalkan oleh dua orang tokoh hebat, iaitu David C. Thomas dan Carl Utzon. Menurut mereka, kepintaran budaya ini bukanlah semata-mata cerita banyak pasal budaya lain, tapi dia lebih kepada bagaimana kita menjadi fleksibel, peka dan bijak menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan budaya yang lain. Mereka pecahkan teori ini kepada 3 elemen penting, iaitu pengetahuan, kesedaran dan keterampilan perilaku. Yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada ilmu yang kita miliki tentang sesuatu budaya. Melalui kajian kami telah mengetahui tentang pantang larang dalam adat perkahwinan masyarakat Betawi. Antaranya ialah pengantin perempuan digalakkan untuk memakai kebaya longgar dan kain sarung secara terbalik untuk menolak balas daripada terkena si pengantin perempuan. Selain itu, walaupun pasangan pengantin tersebut sudah sah menjadi suami isteri, mereka tidak dibenarkan, tidak digalakkan untuk terlalu bermesra pada malam itu. Malah si isteri perlu buat jual mahal kepada si suami, dan si suami perlulah kreatif untuk memikat hati si isteri, seperti memberi bunga ke, memberikan pujuk dengan kata-kata manis ke. Kesedaran ni buatkan kami lebih berhati-hati dan menghormati. Ia juga membantu kami untuk mengelakkan daripada membuat andaian atau komen yang boleh dianggap tidak sensitif. Sebaliknya, kami belajar untuk faham kenapa amalan itu wujud dan apa maksud di sebaliknya. Bila kita ada kesedaran dalam diri, kita akan mula tengok budaya lain bukan dengan cara menilai, tapi dengan cara memahami. Dan dari situlah kita boleh jadi lebih matang. Okey, bila kita dah ada pengetahuan tentang budaya mereka, kita tak boleh berhenti setakat, oh, aku dah tahu. Kita kena ada kesedaran. Maksudnya, kita tahu bila masa nak guna pengetahuan itu, dan lebih penting lagi, kita kena peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita, terutama bila kita berinteraksi dengan budaya lain. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting dalam tindakan, iaitu keterampilan perilaku. Keterampilan ini merujuk kepada macam mana kita bawa diri kita berhadapan secara langsung dengan budaya lain. Keterampilan ini merangkumi cara kita bercakap, gaya bahasa tubuh kita, intonasi suara dan juga pilihan perkataan yang sesuai. Kita kena bijak dalam menyesuaikan diri mengikut suasana dan dengan orang yang kita berkomunikasi. Bila kami dah tahu tentang pantang larang dalam budaya Betawi, seperti larangan untuk pengantin baru bergaul mesra pada malam perkahwinan, kami pilih untuk tidak mempertikai tentang perkara tersebut. Walaupun dalam budaya kita benda itu mungkin dianggap biasa, sebaliknya kami tunjukkan rasa hormat dan terbuka terhadap budaya tersebut. Kadang-kadang keterampilan ini juga bermaksud kita tahu bila nak bercakap dan bila nak diam. Kita tahu bila sesuai untuk bertanya dan bila sesuai untuk kita mendengar dahulu. Ini semua penting supaya tak berlaku salah faham atau konflik kecil yang boleh merosakkan hubungan. Orang yang ada keterampilan perilaku yang baik biasanya akan disenangi sebab dia tahu cara bawa diri dan mudah bergaul dengan sesiapa pun, tak kira latar belakang. Jadi secara ringkasnya, pengetahuan, kesedaran dan keterampilan ini semua saling berkait. Bila kita tahu sesuatu, kita akan lebih sedar. Bila kita sedar, barulah kita boleh bertindak dengan lebih bijak dan hormat. Kepintaran budaya ni bukanlah tentang jadi pakar budaya orang, tapi lebih kepada jadi manusia yang tahu cara menghargai perbezaan. Sebab dunia ni luas dan setiap budaya ada cerita, nilai dan keindahan yang tersendiri. Jadi selepas semua yang telah kami kongsikan sebentar tadi, ada satu perkara yang kami nak kalian belajar tentangnya, iaitu apabila kita faham tentang budaya orang lain, kita bukan sahaja belajar tentang orang tu, tetapi kita juga belajar tentang diri kita sendiri. Kepintaran budaya ini bukan bermaksud kita kena jadi pakar tentang semua budaya, tapi cukup untuk kita ada rasa nak tahu, rasa nak faham, nak hormat dan tahu cara nak bawa diri kita apabila kita berdepan dengan orang yang lain daripada kita. Budaya ini luas. Setiap budaya ada ciri dan keunikan dia sendiri. Bila kita belajar sikit demi sedikit tentang adat, tentang pantang larang, pemakaian dan cara hidup orang lain, kita akan jadi lebih terbuka, lebih bertolak ansur dan kita tak akan jadi cepat untuk menghakimi. Lagi seronok bila kita tahu cara untuk berkomunikasi dengan betul. Hubungan kita pun akan jadi lebih mudah dan lebih harmoni. Tak ada rasa kekok dan tak ada salah faham lah yang akan berlaku. Jadi, harapnya lepas ni, kita semua boleh jadi lebih peka, lebih santai dan lebih menghargai budaya orang lain. Sebab dunia ni kan penuh dengan warna. Takkanlah kita nak duduk dalam satu warna je kan? Okey, itu je daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.